kepelbagaian, kepimpinan dan pelaksanaan dasar awam. Dalam konteks pengurusan awam, kepelbagaian, kepimpinan dan pelaksanaan dasar awam merupakan tiga tonggak utama yang saling menyokong antara satu sama lain. Kepelbagaian mencerminkan masyarakat majmuk, kepimpinan menentukan arah dan keberkesanan pelaksanaan dasar, manakala dasar awam pula bertindak sebagai kerangka hala tuju pembangunan negara. Gabungan antara kepelbagaian, kepimpinan dan pelaksanaan dasar awam bukan sahaja mencerminkan keadilan sosial, tetapi juga meningkatkan keberkesanan organisasi awam dalam memenuhi keperluan rakyat secara menyeluruh dan menyelaras. Kepentingan kepelbagaian dalam sektor awam. Kepelbagaian dalam sektor awam adalah satu aspek yang penting yang perlu diberi perhatian agar organisasi mampu memberikan perkhidmatan yang saksama kepada semua golongan. Melalui pendekatan yang inklusif, sektor awam boleh menjadi cerminan kepada komposisi masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan budaya. Dengan memberi tumpuan kepada perwakilan saksama, inovasi dan pembinaan kepercayaan, kepelbagaian membolehkan organisasi awam berfungsi dengan lebih responsif dan proaktif terhadap kehendak rakyat, seperti perwakilan saksama, memastikan pelbagai komuniti diwakili dalam pentadbiran awam. Contohnya, pelantikan penjawat awam dari komuniti orang asli dalam agensi pembangunan luar bandar. Inovasi pula, kepelbagaian menjana idea baru dan meningkatkan kreativiti dalam menyelesaikan masalah. Sebagai contoh, pendekatan perkhidmatan kesihatan yang disesuaikan dengan budaya tempatan. Dan yang terakhir adalah kepercayaan, di mana ia mewujudkan keyakinan rakyat terhadap institusi awam melalui keterlibatan yang adil. Contohnya, rundingan awam melibatkan NGO pelbagai kaum. Kerangka teori memberikan asas pemahaman yang kukuh dalam meneliti dinamik kepelbagaian dan pelaksanaan dasar awam. Ia membantu menjelaskan bagaimana kepimpinan, pengurusan dan teknologi memberi kesan terhadap amalan pentadbiran awam. 4 teori utama dibincangkan iaitu teori kepimpinan, pengurusan kepelbagaian, dasar awam dan ICT. Ini semua penting dalam menyokong strategi pentadbiran berkesan dalam organisasi. Teori kepimpinan fokus kepada pengaruh dan arah yang diberikan oleh pemimpin dalam menggerakkan organisasi. Pemimpin transformasi membawa perubahan positif dalam organisasi dengan mencabar norma sedia ada seperti inisiatif Malaysia Madani. Manakala pemimpin beretika memastikan tiada diskriminasi dalam organisasi seperti program latihan kesedaran, budaya dan di kementerian. Teori pengurusan kepelbagaian menekankan kepentingan membina persekitaran kerja yang inklusif dan adil kepada semua pekerja. Pengurusan kepelbagaian fokus pada mengenal pasti dan mengatasi bias tanpa sedar seperti latihan kesedaran budaya. Syarikat seperti Bursa Malaysia menggunakan dasar kepelbagaian jantina untuk memastikan penyertaan wanita dalam jawatan tinggi. Teori dasar awam membimbing proses perumusan dan pelaksanaan dasar berasaskan pendekatan logik dan sistematik. Dasar awam adalah instrumen utama untuk menangani isu sosial, ekonomi dan politik seperti pelan tindakan perpaduan negara. Dasar yang berkesan memerlukan kepimpinan cekap dan sokongan ICT untuk analisis data dan pemantauan. Teori teknologi maklumat dan komunikasi ICT meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan awam melalui transformasi digital. ICT digunakan untuk membuat keputusan berasaskan bukti seperti sistem pandai oleh agensi kerajaan. Perlindungan data sensitif adalah penting untuk menjaga keyakinan orang ramai seperti Akta Perlindungan Data Peribadi Malaysia PDPA. Teori-teori ini memberikan panduan tentang bagaimana kepimpinan yang efektif, pengurusan kepelbagaian, dasar awam dan ICT dapat digunakan untuk mencapai kepelbagaian dan keterangkuman. Seterusnya adalah kepimpinan dalam pengurusan kepelbagaian.
Kepimpinan memainkan peranan utama dalam menguruskan kepelbagaian secara berkesan. Seseorang pemimpin yang cekap perlu bersikap inklusif, progresif dan mampu menguruskan konflik budaya serta sosial dalam organisasi. Kepimpinan transformasi dan beretika adalah asas kepada keberkesanan pengurusan kepelbagaian, termasuk cabaran dan amalan terbaik untuk memupuk persekitaran kerja yang adil dan produktif. Kepimpinan transformasi dan beretika. Ia menggalakkan perubahan positif dengan memberi inspirasi serta menegakkan nilai integriti dan keadilan. Pemimpin beretika memastikan semua individu diberi layanan yang adil seperti program pelatihan kesedaran budaya. Contohnya, pemimpin yang menyokong kesamarataan gender dalam menaikkan pangkat. Cabaran untuk pemimpin. Sesetengah pekerja atau organisasi bimbang tentang perubahan norma yang sedia ada termasuk ketidakseimbangan penyertaan, popularisasi sosial dan rintangan budaya organisasi. Amalan terbaik kepimpinan inklusif. Ia menggalakkan penglibatan semua pihak dalam proses dasar serta mewujudkan representasi yang saksama. Contoh, polisi rekrutmen terbuka yang merangkumi semua etnik yang diamalkan oleh syarikat minyak Shell. Dasar awam untuk kepelbagaian dan inklusif. Dasar awam yang bersifat inklusif adalah asas kepada pembentukan masyarakat yang adil dan sejahtera. Ia memastikan bahawa semua lapisan masyarakat, tanpa mengira latar belakang, jantina, kaum atau keupayaan, diberi peluang yang saksama untuk menyertai pembangunan negara. Pendekatan ini tidak hanya menumpukan kepada penyediaan peluang, tetapi juga menekankan keperluan menghapuskan halangan sistemik yang menyebabkan pengecualian sosial. Namun, pelaksanaan dasar inklusif tidak semudah teori. Ia memerlukan strategi yang mantap untuk mengatasi cabaran yang wujud. Prinsip dasar inklusif. Dasar inklusif menekankan 3 prinsip utama iaitu equity, perwakilan dan kebolehcapaian. Equity merujuk kepada pemberian peluang berdasarkan keperluan dan bukan kesamarataan semata-mata. Perwakilan pula menuntut penglibatan aktif pelbagai kumpulan dalam proses membuat keputusan, manakala kebolehcapaian memastikan semua kumpulan masyarakat dapat mengakses perkhidmatan dan kemudahan awam secara adil. Contoh terbaik adalah inisiatif Bursa Malaysia yang menggunakan pelaporan metrik jantina untuk menilai dan memastikan peningkatan penyertaan wanita dalam lembaga pengarah syarikat tersenarai. Cabaran dalam pelaksanaan. Walaupun prinsipnya jelas, pelaksanaan dasar inklusif berdepan pelbagai halangan seperti bias tidak sedar dalam kalangan pembuat dasar dan pelaksana, kekurangan polisi rasmi yang menyokong kepelbagaian serta penguatkuasaan dasar yang lemah. Cabaran ini menyukarkan usaha untuk memastikan keberkesanan dasar tersebut secara menyeluruh. Contohnya, Akta Perlindungan Data Peribadi Malaysia (PDPA) telah diwujudkan untuk menjamin privasi individu dalam era digital. Namun, masih wujud kekangan dalam penguatkuasaannya secara menyeluruh, terutamanya dalam organisasi kecil dan sederhana. Strategi pelaksanaan berkesan bagi mengatasi cabaran tersebut. Strategi pelaksanaan dasar inklusif perlu melibatkan komitmen kukuh daripada pihak kepimpinan organisasi, penyediaan program pendidikan dan latihan yang menyemai nilai kepelbagaian serta pelaksanaan sistem pemantauan dasar yang berterusan. Pendekatan ini akan memastikan dasar bukan sahaja dirangka dengan baik, malah benar-benar memberi impak kepada kumpulan sasar. Penekanan kepada penglibatan semua pihak termasuk komuniti, sektor swasta dan NGO juga mampu memperkukuh keberkesanan pelaksanaan dasar inklusif secara holistik. Kajian kes dasar yang berjaya. Kajian kes adalah pendekatan terbaik untuk menilai kejayaan dasar dalam konteks sebenar. Melalui kes Bursa Malaysia, kita dapat melihat bagaimana dasar kepelbagaian dilaksanakan dengan sokongan pelbagai pihak. Dasar kepelbagaian jantina oleh Bursa Malaysia menunjukkan kejayaan dalam meningkatkan penyertaan wanita dalam sektor korporat melalui pelaksanaan strategik dan kerjasama yang berterusan. Bursa Malaysia telah mewajibkan penglibatan wanita dalam lembaga pengarah syarikat-syarikat yang tersenarai. Polisi ini bertujuan untuk meningkatkan keseimbangan jantina dalam posisi kepimpinan,
dan memecahkan dominasi tradisi lelaki dalam sektor korporat. Usaha ini juga selaras dengan Matlamat Pembangunan Mampan (SDG) yang menekankan kesaksamaan jantina dalam semua sektor, mewajibkan penglibatan wanita dalam lembaga pengarah syarikat tersenarai telah dilaksanakan oleh Perusahaan Malaysia sepenuhnya. Pelaksanaan dasar ini disokong oleh pelbagai inisiatif seperti latihan kepimpinan, program mentor-mentee dan kerjasama dengan organisasi industri serta institusi latihan profesional. Perusahaan Malaysia turut menjalankan kempen kesedaran bagi meyakinkan pihak berkepentingan tentang manfaat kepelbagaian jantina. Sokongan ini diperkukuh melalui pemantauan berterusan dan pelaporan awam mengenai kadar penyertaan wanita dalam lembaga pengarah, sekaligus memberi tekanan moral kepada syarikat untuk mematuhi dasar tersebut. Hasil daripada pelaksanaan yang konsisten, sebanyak 90% firma yang tersenarai di Perusahaan Malaysia menunjukkan peningkatan dalam keseimbangan jantina di peringkat kepimpinan. Ini membuktikan bahawa dasar yang disokong oleh latihan, kerjasama industri dan pemantauan yang berkesan mampu membawa perubahan struktur dalam sektor awam dan swasta. ICT untuk tadbir urus inklusif. Dalam era digital teknologi maklumat dan komunikasi, ICT memainkan peranan yang semakin penting dalam pembentukan tadbir urus yang lebih terbuka, responsif dan inklusif. Dengan kemampuan untuk menghubungkan pihak berkepentingan, menganalisis data secara masa nyata dan menyampaikan maklumat secara meluas, ICT telah menjadi pemangkin kepada pembangunan dasar awam yang lebih meningkatkan, yang lebih telus dan berorientasikan rakyat. Pelaksanaan ICT dalam tadbir urus bukan sahaja meningkatkan kecekapan pentadbiran, tapi turut memperkukuhkan penyertaan rakyat dalam proses membuat keputusan. ICT mengubah lanskap kepimpinan dan pengurusan dasar dengan membolehkan proses yang lebih telus, pantas dan menyeluruh. Pembuat dasar. Pembuatan dasar kini mengalami transformasi hasil daripada kemajuan teknologi digital. Penggunaan teknologi seperti data besar atau big data, kecergasan buatan AI dan platform komunikasi digital membolehkan pembuat dasar mengubah polisi yang lebih tepat, inklusif dan berasaskan bukti. Sebagai contoh, maklum balas awam dapat dikumpulkan secara pantas melalui platform dalam talian. Seterusnya dianalisis untuk mengenal pasti keperluan sebenar pelbagai kumpulan masyarakat sebelum sesuatu dasar itu dilaksanakan. Alat digital untuk kepelbagaian. Data besar atau big data dan AI digunakan secara meluas untuk menganalisa keperluan pelbagai kumpulan rakyat berdasarkan demografi, lokasi, status ekonomi dan latar belakang budaya. Analisis ini membantu kerajaan memahami jurang perkhidmatan dan mengenal pasti golongan yang mungkin terpinggir, sekaligus membolehkan dasar direka untuk memenuhi keperluan sebenar setiap lapisan masyarakat secara lebih adil dan saksama. Platform digital. Platform digital seperti e-pembelajaran, forum awam dan talian dan aplikasi mudah alih telah digunakan untuk menyampaikan latihan berkaitan kepelbagaian dan inklusiviti. Dalam masa yang sama, platform ini juga memudahkan interaksi antara kerajaan dengan rakyat secara dua hala, memperkukuhkan dialog yang konstruktif dan penyertaan yang menyeluruh dalam pembangunan dasar. Keselamatan cyber. Dengan peningkatan penggunaan teknologi digital dalam tadbir urus, aspek keselamatan cyber kini menjadi amat penting. Perlindungan data sensitif seperti maklumat peribadi, kesihatan dan kewangan adalah kritikal bagi mengekalkan kepercayaan rakyat terhadap sistem digital kerajaan. Pelaksanaan sistem keselamatan cyber yang kukuh termasuk pemantauan terhadap piawaian keselamatan undang-undang seperti PDPA memastikan segala maklumat dilindungi daripada pencerobohan atau penyalahgunaan. Aliran dan penambahbaikan masa hadapan. Dalam menghadapi masa hadapan yang penuh ketidaktentuan dan perubahan pesat, adalah penting untuk menyesuaikan dasar-dasar awam yang sedia ada agar kekal relevan dan berkesan. Perubahan lanskap teknologi sosial dan politik menuntut pendekatan baharu yang lebih inklusif, responsif dan strategik. Kepimpinan yang terbuka terhadap pembaharuan serta kerjasama lintas sektor menjadi kunci kepada keberkesanan dasar awam. Dengan memfokus kepada ketelusan, keterlibatan rakyat dan inovasi, sistem penyampaian perkhidmatan awam dapat ditambah baik untuk menjamin kesejahteraan semua lapisan masyarakat. Trend muncul. Trend kepimpinan masa hadapan menunjukkan keperluan kepada pendekatan yang menekankan
kepelbagaian dan kerjasama merentas organisasi serta komuniti berbilang kaum. Pemimpin kini bukan sahaja dinilai melalui kebolehan membuat keputusan, tetapi juga keupayaan mereka untuk mendengar, menyatukan pelbagai pandangan dan mencipta ruang dialog yang konstruktif. Sebagai contoh, organisasi awam yang melibatkan komuniti pelbagai etnik dalam perancangan dasar menunjukkan peningkatan tahap kepercayaan rakyat. Penambahbaikan dasar. Antara elemen penting dalam penambahbaikan dasar termasuklah keperluan untuk meningkatkan ketulusan dan accountability dalam proses pembuatan dasar. Selain itu, keterlibatan digital rakyat semakin menjadi tumpuan di mana teknologi digunakan untuk menyalurkan maklum balas, cadangan dan pemantauan awam terhadap pelaksanaan dasar. Contohnya, penggunaan platform e-penyertaan membolehkan orang awam menyuarakan pandangan terhadap draft dasar secara terus kepada pihak berkuasa. Dan yang terakhir, perkongsian awam dan swasta. Kolaborasi strategik antara sektor awam dan swasta semakin penting untuk memperkukuh penyampaian perkhidmatan awam yang berdaya saing. Melalui perkongsian ini, sumber, kepakaran dan teknologi daripada sektor awam dapat digabungkan dengan struktur dan jaringan sektor awam untuk meningkatkan keberkesanan dan kecekapan. Contohnya, dalam bidang kesihatan, kerjasama antara hospital kerajaan dan swasta dapat memperluaskan akses rakyat kepada rawatan yang lebih berkualiti tinggi. Okey, kesimpulannya, pengurusan kepelbagaian dalam sektor awam memerlukan pendekatan yang sistematik dan menyeluruh. Bermula dari fasa perancangan sehinggalah ke pelaksanaan dasar, setiap fasa memainkan peranan penting dalam memastikan keberkesanan, keadilan dan kesaksamaan pentadbiran, khususnya dalam mewujudkan sistem penyampaian perkhidmatan awam yang benar-benar inklusif. Tanpa perancangan strategik, pelaksanaan yang mantap serta penilaian berasaskan bukti, usaha untuk merangkumi pelbagai kumpulan masyarakat akan berdepan kegagalan. Gabungan semua elemen ini adalah asas utama kejayaan sesuatu dasar yang menyokong kepelbagaian dan inklusif dalam sektor awam moden. Perancangan dasar yang berkesan perlu meletakkan objektif dan sasaran yang jelas serta boleh diukur. Sebagai contoh, menetapkan sasaran peningkatan 30% penyertaan wanita dalam jawatan kepimpinan dalam tempoh 5 tahun membantu mengukur kemajuan secara tepat. Pelaksanaan dasar memerlukan pergerakan sumber manusia, kewangan serta komitmen kuat daripada barisan kepimpinan. Tanpa pelaksanaan yang sistematik, dasar yang dirancang hanya kekal sebagai dokumen di atas kertas. Contohnya, latihan dan bengkel kepelbagaian yang melibatkan semua peringkat organisasi membantu menjayakan pelaksanaan dasar. Dari segi penilaian bertujuan untuk menilai kesan dasar terhadap kumpulan sasaran dan mengelapasi ruang penambahbaikan. Jabatan penilaian berfungsi sebagai asas untuk mengubah suai dasar sedia ada agar lebih relevan dan berkesan. Sebagai contoh, audit tahunan terhadap dasar inklusif boleh mengelapasti sama ada penyertaan minoriti telah meningkat atau sebaliknya. Secara keseluruhannya, pengurusan kepelbagaian dan inklusif dalam sektor awam merupakan satu keperluan strategik bagi memastikan tadbir urus yang adil, telus dan responsif terhadap keperluan masyarakat majmuk. Kejayaan dalam pelaksanaan dasar-dasar bergantung kepada perancangan yang jelas, pelaksanaan yang berkesan, penggunaan teknologi seperti ICT serta penilaian berterusan yang berasaskan data. Kepimpinan yang progresif, sokongan antara sektor awam dan swasta serta keterlibatan rakyat secara aktif adalah kunci utama dalam menjayakan dasar-dasar inklusif. Dengan mengambil kira trend, masa hadapan dan cabaran semasa, dasar awam perlu sentiasa dinamik, bersifat terbuka dan mampu beradaptasi agar dapat menjamin kesejahteraan dan penyertaan sesama untuk semua lapisan masyarakat. Sekian, terima kasih.